Assalamualaikum. Hari ni kita buat kerja dekat Bukit Jalil lah. Customer ni call saya dalam pukul 4 macam tu lah. Dia kata paip bawah sinki dia bocor. Sebab dia tak boleh nak repair. Lubang dia terlampau dalam. Zinc pula tu dia punya kabinet. Dia cakap macam tu. Saya bagi tahu dengan dia, saya kalau boleh tak nak buat kerja petang. Sebab petang ni saya susah nak cari barang. Hardware tutup pukul 5. Saya cakap macam tu. Tapi saya ada spare part untuk fleksibel yang biasa. Kalau okey saya datang. Dia cakap okey. Jadi saya pun datanglah sana. Saya pasang balik. Jadi plan awalnya saya nak tambah pipe tu ke depan biar dia senang buka. Macam tu. Jadi saya potong-potong dah dulu zinc tu. Saya nak tambah pipe sampai ke depan kan. Manalah tahu dia time rajin. Dia nak cuci ke, dia nak cabut ke biar senang macam tu kan. Walaupun saya tahu itu takkan terjadi lah kan. Biasanya dah berkeladak bawah, dah nak tersumbat, bau dah masam. Tapi tetap tak cuci. Biasanya macam tu lah. Tapi tak apalah. Kita pasang lah juga. Lepas kita pasang ni, kita test air. Lepas tu saya ingatkan dah siap dah kan. Dah boleh lah balik. Rupanya, customer komplain pula. Dia kata sebelumnya air laju je turun. Kenapa lepas awak buat ni, air slow? Saya cakap dengan dia, kalau slow air, kemungkinan ada U-trap ni. Sebab kalau kita pasang fleksibel, akan ada U-trap. Lepas tu, lubang pada sinki tu tinggi. Saya kata tu kan. Lepas tu ada kemungkinan pula, pipe dalam tu dah kotor, dah berkeladak. Jadi memang air akan slow. Jadi saya nampaklah riak muka dia macam tak percaya lah. Mungkin dia ingat saya cari-cari alasan apa semua kan. Jadi saya cakap dengan dia, tak apa puan, saya buka balik. Saya buat macam semula. Macam tu lah. Kadang niat kita elok, ujung-ujung dia, kita balik yang kena. Macam tu. Lepas tu saya pasang lah balik. Lepas tu saya buka air, sama juga. Sama je dengan yang tadi. Saya cakap dengan dia, kalau puan nak laju, kena turunkan lubang dinding ni ke bawah. Saya cakap macam tu. Barulah boleh laju, boleh pasang botol trap. Nampaklah macam dia tak puas hati juga. Tapi saya cakap lah, saya tak boleh buat apa kalau macam tu puan. Sebab ini saya tak kacau apa-apa. Saya tak kacau pipe. Saya cuma ganti fleksibel je. Saya cakap macam tu. Tapi Alhamdulillah lah, dapat